Cahaya Mata Sarawak Berhad CMSB memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mengetepikan keputusan timbang tara. Langkah itu dibuat atas nasihat-penasihat undang-undang termasuk memohon penangguhan pengiktirafan dan pelaksanaan award timbang tara sementara menunggu keputusan mahkamah. Pertikaian timbang tara berkenaan melibatkan tuntutan yang difailkan oleh MPV terhadap dua anak syarikat CMSB iaitu Samalaju Industries Sendirian Berhad milik penuh dan Cahaya Mata Phosphates Industries Sendirian Berhad CMPI yang dimiliki sebanyak 80.19%. CMPI sebelum ini dikenali sebagai Malaysian Phosphates Additives Sarawak merupakan usaha sama antara Samalaju Industries, MPV dan Arif Enigma Sendirian Berhad.